Suara dah ada ke sekarang? Suara dah ada sekarang? Dah ada ke belum? Dah ada ke belum suara saya? Baru ada. Okay, terbaik. Okay, alright. So, ini kita dah nak start dah. Okay, so ini untuk siapa-siapa yang baru join. Okay, hello. Selamat petang. Okay, guys. Okay, malam semalam kita buat matematik form 1. Matematik tingkatan sampai pukul 12. Hari ni, petang ni, saya harap ramai darjah 6 yang tengah scroll TikTok sekarang. Sebab apa? Sebab kita nak ulang kaji untuk darjah 6 sains. Okay? Ada darjah 6 ke dalam ni, guys? Ada ke? Kalau ada darjah 6 dalam ni, boleh tak saya nak hi sikit? Okay? And thank you so much. Erin ni darjah 6 Okay, alright. So, kalau ada darjah 4 dalam ni, darjah 5, darjah 6. Okay, you're welcome to join. Okay, tingkatan pun boleh. Semua orang boleh join sebenarnya. Tapi saya nak bagi tahu awal-awal lah. Yang ini adalah untuk fokuskan UASA untuk darjah 6. Farisha, awak darjah 6? Darjah 20. Darjah 20 tu umur berapa pula tu? Darjah 20. Okay. Alright. Kita ada Faris. Faris ni macam saya kenal lah Faris Syafi ni. Okay. Syah darjah 6. Okay, boleh. Tak ada masalah. Join. Okay. Hari ni kita tak buat maths tau. Kita buat sains. Okay. Teacher ingat tak nama murid teacher? Ya. Saya ingat awak Faris. Faris, awak dah form 1 dah. Macam mana form 1 okay ke? Kita tunggu ramai sikit masuk. Okay. Kita tunggu ramai sikit masuk baru kita start. Hi M. Siapa M ni? Kita ada motor masak kicap. Username korang pun tak boleh. Korang ni semalam masuk sate, hari ni masuk motor masak kicap. Okay, hi. Okay, kalau you guys dalam ni ada darjah 6. Alamak, sekejap bising lah pula. Sekejap guys. Bye, Mom. Okay, sekejap. Saya lupa nak tutup pintu. Bila saya lupa nak tutup pintu, time tu jugalah semua orang nak bersembang kat luar bilik saya. Okay. Hi teacher, saya dari MC Pelajar 5 Maths. Hi Jun. Okay. Hari ni nak belajar apa? Hari ni kita nak belajar, kalau tengok dekat dekat tajuk, dekat atas tu, kita nak buat untuk darjah 6, okay, punya sains. Okay. Alright, teacher famous. Tak ada famous lah. Okay, alright. So, jadi guys, hari ni kita nak start. Okay, untuk darjah 6, Science, format UASA. So, adakah you guys dah ready untuk belajar, guys? You guys dah ready? Nota saya tak bagi, tapi you guys boleh je keluarkan kertas kosong. Okay, keluarkan kertas kosong. Or you nak belajar santai-santai dengan saya pun boleh, tak ada masalah. Okay, Maths ada tak? Saya selalu buat Maths, tapi hari ni saya nak buat Science. You guys dah ready? Kalau dah ready, hi dia. Hello. Okay, Form 2 Maths, bila teacher Rabu exam ni? Tak ada, saya tak ajar spesifik form 2, spesifik form 3 macam tu. Saya ambil apa-apa tajuk basic, saya akan bincangkan lah. So rasanya kita dah boleh start kot. Sekejap, bagi saya minum air sekejap. Okay, so jom bismillahirrahmanirrahim, kita start. So dekat depan awak ni adalah overview untuk silibus darjah 6. Okay, so darjah 6 ada 13 bab total. Okay, so jadi guys, kalau awak tengok dekat depan ni kan, boleh tak saya nak tahu darjah 6? Awak paling suka topik apa? Kalau saya kan, saya paling suka topik, any topik yang berkaitan dengan manusia. Saya suka gila topik space, which is topik gerhana. Saya suka gila topik kelajuan sebab dia ada maths dekat situ. Okay, mikroorganisma. Oh, awak lagi suka mikroorganisma. I see. Teacher, minggu depan exam, ya ke? Jomlah join. Okay, awak suka mikroorganisma. Faham? Saya pun suka lah juga mikroorganisma. Kalau awak masuk tingkatan nanti, okay, kalau sekarang darjah 6 awak suka topik mikroorganisma, bila awak masuk tingkatan nanti awak akan lagi suka. Sebab awak boleh guna mikroskop, awak boleh buat eksperimen. Okay, time saya form 1 dulu, tak silap saya lah, kita orang ada tengok sel darah. Okay, cikgu saya dia buat macam ni, dia buat kita orang group, 5 orang satu group, and then one of the 5 tu kan, kita orang kena macam prick kita punya jari untuk keluarkan darah, dan darah tu kita boleh tengok bawah mikroskop. Gitu. Teacher, saya suka daya, awak suka daya? Saya tak suka daya sebab saya tak suka fizik. Okay, but it's okay, jom kita start dengan soalan kita. Okay, hopefully you guys boleh nampak soalan, you guys boleh baca tak soalan ni? Boleh bacakan soalan ni kan guys? Kalau macam kurang jelas, bagi tahu saya, okay? Saya tak suka daya, betul. Saya bukan tak suka lah. Saya rasa macam topik tu senang, tapi dia macam, sebab dia macam lebih kurang fizik sikit kan? Okay, so jom kita start dengan soalan nombor 1. Okay, dia kata apa tu? Antara yang berikut, yang manakah merupakan persaingan intraspesies? Okay, so dekat sini kan, first kali kalau awak jawab soalan exam, you jangan just baca je. Okay, you kena gariskan juga. So kalau saya akan gariskan dekat sini, interspecies.
Boleh tak saya nak tanya semua orang, bila awak nampak perkataan interspecies, apa maksud dia guys? Interspecies. Interspecies, apakah maksud interspecies? Okay, kalau haiwan ni, kalau kita cakap pasal persaingan kan, mari saya tulis kat sini ini darjah 6 punya tau. Bila kita cakap pasal persaingan ataupun competition, there is two types of persaingan. Okay, pertama kita panggil sebagai persaingan intraspecies. Okay, kedua kita panggil sebagai persaingan interspecies. Okay, kita ada intra, kita ada inter. Macam mana kita nak bezakan antara intra dengan inter? Okay, kalau cara saya akan tengok huruf A dengan huruf E dekat situ. Okay, so sebab dekat sini kan ada orang dia terlalu menghafal sangat sampai dia macam tak boleh nak berfikir. Okay, so sekarang ni kalau awak nampak perkataan intra A, awak ingat perkataan sama. Okay, huruf A, sama. So maksudnya dia adalah bersaing dalam spesies yang sama. Contohnya apa Yana? Contohnya adalah singa bergaduh dengan singa. Contohnya adalah dubuk bersaing dengan dubuk. Itu contoh dia, okay? Alright, macam mana pula dengan interspecies? Kalau interspecies, awak nampak huruf E kat sini kan? Okay, awak ingat perkataan beza. Awak ingat perkataan beza, huruf E. So maksudnya spesies yang berbeza lah. Contoh dia apa? Contoh dia macam gajah bersaing dengan zebra. Okay, contoh dia lagi adalah apa? Contohnya adalah harimau bersaing dengan singa bersaing dengan dubuk. Contoh dia, okay? So itu adalah persaingan intra dengan interspecies. Macam international negara yang berbeza. Mon, saya suka cara awak berfikir Mon. Betul? Okay? Okay, selalunya intraspecies ni selalu berebut pasangan makanan tempat. Yana, thank you. Ini yang saya nak nak sembangkan dengan awak. Okay, bila kita panggil sebagai bersaing, kalau kita cakap pasal persaingan, of course lah dia nak bergaduh untuk something, betul tak? Okay? Dia nak bergaduh untuk something. So jadi kita fokus dekat intra dulu. Kalau intra ada 1, 2, 3, 4 benda yang dia gaduhkan. Awak bayangkan macam ni, kalau singa dengan singa, ada 4 benda yang dia gaduhkan. Apa benda dia gaduhkan? Cuba kita fikir logik jap. Okay, contohnya singa dengan singa. Singa ni dia ada tribe dia, betul tak? Dia ada dia punya kumpulan dia. So kalau kumpulan dengan kumpulan singa dengan kumpulan singa selalu gaduh untuk apa? Gaduh untuk makanan. Yes, untuk makanan. Pertama sekali, paling penting makanan. Okay, and then bergaduh kalau ada makanan, kena ada minuman. Thank you so much. Minuman pula. Okay, apa lagi dia gaduhkan dia? Apa lagi dia gaduhkan? Dia gaduhkan untuk tempat. Okay, haiwan-haiwan yang berkumpulan ni usually dia adalah territorial ataupun dia menjaga kawasan dia, tempat ataupun kawasan ataupun tempat tinggal. Dan terakhir sekali dia bergaduh untuk pasangan ataupun mate dia. Okay, so jadi ada 4. Kalau intra ada 4. Makanan, minuman, tempat dengan pasangan. Okay, so now kita pergi kepada inter. Okay, kalau intra spesies yang bersama, kalau inter adalah spesies yang berbeza, so kalau inter dia bergaduh untuk apa guys? Kalau inter dia bergaduh untuk apa? Dia bergaduh untuk makanan. Lagi-lagi untuk tempat, untuk minuman. Tapi satu benda je yang tak sama, which is kita panggil sebagai pasangan. Okay, so dekat sini 3 je. Dia tak bergaduh untuk pasangan. Kenapa? Sebab cuba bayangkan, singa jantan dengan dubuk jantan, adakah dia akan bergaduh untuk singa betina? Dia bukan spesies yang sama. Dia macam not on my level, betul tak kan? So dia takkan gaduh untuk pasangan yang sama. Okay, so dekat sini itulah beza antara intra dengan inter. So everyone jelas setakat ni? Saya tengok dekat chat semua orang tak ada masalah dekat sini, betul tak kan? So jadi kalau tak ada masalah, jom kita tengok soalan tadi. Dia kata antara yang berikut, yang manakah merupakan persaingan interspesies? Dia cakap pasal E yang tak sama, inter. Okay, so jadi sekarang kita tengok yang pertama, kuda belang bersaing dengan kuda belang untuk mendapatkan sumber air. Betul ke salah? Betul ke salah guys? Betul ke salah kalau kuda belang gaduh dengan kuda belang? Kenapa salah Yana? Sebab kita tengah cari inter tau. Inter maksudnya berbeza. Dekat sini dia bagi 2 yang sama. So ini adalah intra. Betul tak? So kita buang dia. B, singa bersaing dengan dubuk untuk sumber makanan. Betul ke salah? Inter tak? Inter tak guys? Inter ke intra?
Yes, this one adalah singa, this one adalah dubuk. Kan inter? Okay, kita ambil jawapan yang ni dulu. Okay, so next, number C. Harimau jantan bersaing dengan kumpulan gajah untuk... harimau jantan bersaing dengan harimau jantan lain untuk mendapatkan pasangan. Ini salah sebab itu adalah intra, betul tak? Kan? Dan yang D, gajah bersaing dengan kumpulan gajah lain untuk habitat dan kawasan. So ini pun sama juga intra. So jadi dekat sini kita dah boleh dapat jawapan dia adalah bola. Okay? Faham Okay, so bola dah settle. Now kita nak pergi kepada soalan yang kedua. So guys, ingat beza antara intra dengan inter. Beza tau. Okay, intra sama, inter berbeza. Boleh? Okay, so now saya nak pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni baru je kita bincangkan tadi. Apakah jawapan dia guys? Okay, apa jawapan dia dekat sini? Apa faktor-faktor yang menyebabkan persaingan intraspesies? A. Air, makanan, kawasan pasangan. B. Air, makanan, kawasan. C. Kawasan cahaya matahari air. D. Kawasan pasangan makanan. Yang ni ramai boleh jawab dengan baik. Alhamdulillah. So, jawapan dia adalah ayam. Okay, tadi kita baru bincang dekat atas kan? Kalau awak nampak perkataan intra, huruf A maksudnya sama. So intra bergaduh untuk bersaing untuk 4 benda ni, makanan, minuman, tempat dengan pasangan. Tak pernah bergaduh untuk matahari. Matahari tu kalau dia adalah tumbuhan. Okay, sekarang kita tengah cakap pasal haiwan. So now kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan yang ketiga. This is my favourite guys. Jom kita baca sama-sama, jom. Alamak, tak ada gambar. Raja di sebelah menunjukkan menunjukkan interaksi antara dua jenis haiwan. Apakah interaksi tersebut? Oh my god, macam mana ni? Okay, so jadi kat sini kan, since tak ada gambar kan, kita akan skip dia. Tapi kenapa ada orang jawab jawapan dia A? Okay, so jadi kat sini saya akan skip lah benda ni. Kita akan pergi soalan nombor 4 lah. Okay, dia kata raja menunjukkan interaksi mutualisme. Okay guys, kalau awak nampak, awak tengok gambar dekat depan ni kan, ini adalah gambar apa? Ada berapa hidupan dekat dalam gambar ni guys? Cuba beritahu saya. Boleh tak awak tengok? Ada berapa hidupan yang ada dekat depan? Nama dia tak tahu tapi dia jawab 2. Tu bukan tak tahu tau. Awak kena tukar username awak. Awak bukan tak tahu. Awak tahu. Okay. Hai Paish. Okay. Ketam ke? Nak dekat dah tu. Yes. Ni adalah ketam. Sekejap. Saya lupa pula apa nama ketam ni dalam bahasa Melayu. Tapi in English nama dia adalah hermit crab. Okay. Hermit crab. Okay, this is hermit crab. Okay, awak kata ada 2 hidupan. Mana satu lagi? Mana satu lagi guys? Yes, betul. Dekat atas tu kan. Dekat atas tu ada apa? Dekat atas tu ada... Ni dekat atas ni. Mari kita tengok Okay, ada orang tak nampak. Ni kat atas ni kan adalah buran laut. Okay, this one adalah buran laut. Okay, this is buran laut. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah sea anemone. Okay, sea... Okay, anemone dekat situ. Okay, so ada 2 hidupan dekat sini. Okay guys, kalau ada 2 hidupan, maksudnya dia berinteraksi, betul tak? Okay, maksudnya dia ada interaction dia ada berinteraksi. Yes, nama dia adalah buran laut dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris adalah sea anemone. Okay, ni yang Nemo tu, you guys tengok cerita ni tak, Finding Nemo? You guys tahu ikan badut? Ikan badut suka lepak dekat buran laut ni. Okay, so jadi sekarang ni jom kita tengok soalan dia, boleh? Waalaikumsalam Safia Musa, cantik nama awak. Jom kita study. Okay, dia kata apa tu? Antara pasangan haiwan berikut, yang manakah menunjukkan interaksi yang sama? Jom kita revise kejap nak guys. Okay, bila kita cakap pasal interaksi haiwan kan, interaksi, ada berapa jenis interaksi guys? Kita ada berapa jenis interaksi? Boleh tak beritahu saya? Ada 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, ada 10? Kita ada berapa? Kita ada 3. Pandai. Kita ada yang pertama, kita panggil dia sebagai start dengan huruf M. Kita panggil dia sebagai apa? Yang kedua start dengan huruf K. Dan yang ketiga start dengan huruf P. Apa MKP ni? Okay, saya tak nak letak tepi-tepi macam ni, saya letak macam ni. Ni M, lepas tu ada K, lepas tu ada P. Apa 3 jenis interaksi tu? Yes, thank you so much everyone dekat chat. Okay, alright. M tu adalah mutualisme. Okay, mutualisme. Okay, K tu adalah commensalisme. Tak kisahlah bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okay, P adalah parasitisme.
parasitisma. Okay, saya mengajar in Malay. Okay, alright, so jom kita tengok mutualisme, commensalisme, parasitisme, apakah beza antara dia. Okay, cerita dia macam ni. Okay, awak kalau dekat sekolah kan, awak ada kawan yang awak best friend. Ada kawan yang awak tak ngam. Ada kawan yang awak okey tapi tak rapat sangat. Betul tak? Kan? Sama juga macam hidupan. Sama juga macam haiwan. Sama juga macam tumbuhan. Okay, dia ada interaksi dia. Dia ada dia punya relationship dia. So, kalau mutualisme kan, saya suka panggil dia sebagai interaksi. Bagi saya guna color, warna, purple. Okay, mutualisme adalah kita panggil sebagai hubungan win-win. Okay, maksudnya dua-dua menang. Win-win. Okay, win-win. Kalau commensalisme, dia adalah hubungan apa? Kita panggil sebagai hubungan win-meh. Okay, win-meh. Sekejap lagi apa maksud meh tu sekejap lagi saya tunjukkan kat awak. Dan parasitisme pula adalah win-lose. W-L dekat situ. Boleh? Okay, so win-win maksudnya dua-dua menang. Win-meh maksudnya satu win, satu dapat something, satu lagi macam meh. Tak dapat apa-apa. Tak dapat bahaya, tak dapat apa-apa. Memang tak dapat apa-apa. Dia macam chill je kat situ. Dia meh. Okay, so saya letak kat situ WM. So kita ada win-win, win-meh dengan win-lose. Boleh? Dia macam macam tu. Okay, alright, so now guys, dekat soalan ni kan, hermit crab dengan buran laut, apa dia punya relationship Awak tahu tak? Apa relationship antara buran laut dengan hermit crab? Adakah dia mutualisme? Adakah dia commensalisme? Ataupun adakah dia parasitisme? Apa dia punya hubungan dia tu? Okay, dekat sini kan ada orang kata commensalisme. Okay, bukan commensalisme. Commensalisme. Okay, jom saya bagi dia bahasa Inggeris dia juga boleh. Okay, tak payahlah bagi bahasa Inggeris ya. Okay, so kita ada buran laut, kita ada hermit crab. Okay, cerita dia macam ni. Sebenarnya dekat soalan dia dah bagi tahu dah. Yang ini adalah mutualisme. Tapi kenapa mutualisme? Cerita dia macam ni. Mari kita story sikit Okay, hermit crab ni. Okay, buran laut ni dia akan tumpang. Okay, dia akan duduk atas hermit crab. So, hermit crab tu berjalan tak guys? Dia berjalan ke sana ke sini. Dia kan crab, dia berjalan ke sana ke sini. So, buran laut ni dia dapat transport. Dia dapat pengangkutan. Okay, so jadi dia dapat something tak guys? Dia dapat something tak? Dia win tak? Dia win tak? Dia win ke tidak buran laut? Buran laut dapat win. Ya, dia dapat win kat sini. Dia win. Okay, tapi hermit crab dapat win tak? Ke dia meh? Awak nampak tak tadi saya kata mutualisme kan dia? Mutualisme maksudnya dua-dua dapat win. Betul tak? Sebenarnya hermit crab pun dapat win juga tau. Awak tahu tak apa win dia? Win dia adalah, okay, kalau awak nak tahu buran laut ni, dia beracun. Okay, so kalau atas hermit crab tu ada buran laut, so jadi kalau ada haiwan lain yang cuba untuk makan ataupun kacau hermit crab, dia selamat lah. Sebab, yelah ada buran laut dekat atas. Okay, ada apa kita panggil, ada poison. Dia selamat daripada pemangsa. Faham So ini adalah win-win. Faham So dekat sini mutualisme maksudnya win-win. Dua-dua dapat manfaat. Dua-dua dapat something. Okay. So soalan tanya apa? Antara pasangan haiwan berikut yang mana sama? Mana satu sama dengan atas tu? Antara A, B, C, D tu mana satu yang win-win? Mana satu yang mutualisme? So jadi tolong jawab guys. Mana satu? Burung hantu dan ular ke manusia dan cacing? Kenapa saya punya? Oh no! Kenapa tiba-tiba dia macam ni? My goodness. Okay. Alright, so jadi apa jawapan dia guys? Okay. Saya bagi awak fikir sekejap. Saya bagi awak fikir sekejap sementara tu saya nak minum air sekejap. Okay, ramai bagi jawapan C dekat sini. Kenapa C Jawapan dia C, ya? Ya ke C? So, jom kita tengok dekat sini guys. Jawapan dia, mari kita tengok satu-satu. Burung hantu dengan ular. Bagi tahu saya, burung hantu dengan ular adalah mutualisme, parasitisme ataupun commensalisme guys. Cuba bagi tahu saya. Burung hantu dengan ular yang mana satu? Mutualisme, commensalisme ataupun parasitisme? Which one? Which one everyone? Tolong saya sekejap. Okay, Safia kata parasitisme. Ali kata parasitisme. Lagi.
Okay, siapa yang baru masuk tu, mari kita tengok. Mutualisme tu maksudnya win-win. Dua-dua hidupan menang. Commensalisme adalah win meh. Satu menang, satu dapat something, satu lagi tak dapat bahaya, tak dapat apa-apa. So dia macam meh. Okay, tapi kalau parasitisme adalah win-lose. Maksudnya satu menang, satu dapat bahaya. So which one guys? Kalau burung hantu dengan ular. Okay, saya bagi jawapan A, bukan mutualisme. A, bukan commensalisme. Dan burung hantu dan ular bukan parasitisme. Tiga-tiga bukan. Kenapa? Sebab dia adalah mangsa, mangsa pemangsa ataupun prey and predator. Burung hantu burung hantu makan ular. So jadi dekat sini dia adalah prey and predator. Dia bukan tiga-tiga tu. Faham? Boleh? Kenapa bergema? Ya ke suara saya bergema ke? Kalau bergema, bergema ke suara saya guys? Ya ke? Kau okey je? Tak pun. Okay, so jom B. Manusia dan cacing pita. Dia adalah apa? Manusia dengan cacing pita. Bayangkan dekat dalam usus awak ada cacing pita yang pergi sedut awak punya nutrien awak dekat dalam perut awak, dekat usus awak. Awak dapat bahaya ke awak dapat loose? Awak dapat bahaya ke awak dapat something? Dapat benda manfaat. Dekat sini ni adalah loose. This one adalah win. So kalau loose dengan win-lose, dia adalah parasitisme. So this one adalah parasitisme. Okay, win-lose. Boleh? Okay, buaya dan burung kecil. Buaya dan burung kecil. So bayangkan dekat sini. Okay, mari saya lukis sikit. Okay, so kita lukis sekejap. Okay, so bayangkan this is buaya. Allahu Akbar. Sekejap kita lukis sekejap. Okay, so this is buaya. Okay. Alright. Okay. Okay, bagi safety buaya jap. Bagi dia gigi dia sikit. Bagi gigi sikit. Okay, dan kita bagi dia mata. Kita bagi dia mata. Cantik kan? Saya lukis kan? Okay, so ni. Next. Ni buaya dia. Okay, dan kita lukis burung. Sekejap. Macam nak lukis burung Sekejap, bagi saya lukis sekejap. Okay. Boleh lah. Okay, alright. So this is the burung. Burung kecil kan? So kita kecilkan sikit. So bayangkan, okay, kita ada buaya kat depan. Lepas tu ada burung kecil. So burung kecil ni Lepas tu dia pergi duduk kat gigi. Lepas tu dia makan makanan kat gigi tu. Okay. So buaya pula macam thank you doh sebab tolong makan makanan dekat gigi aku. So gigi aku bersih sekarang. So ini adalah apa ni? Dia makan nyam, dia makan dekat sini. So jadi burung dapat makanan dekat gigi buaya. Buaya dapat gigi dia bersih. So this one adalah mutualisme, parasitisme ataupun commensalisme. This one adalah apa? This one adalah cicak, buaya dan burung kecil. Faham? Boleh? This one adalah mutualisme. Okay, win-win. Dua-dua dapat win. This one dapat win. This one pun dapat win juga. Okay. Alright. So, settle untuk soalan ni. Okay. Tapi Tan, tertib dengan ketam macam mana? Tertib dengan ketam adalah commensalisme tau. Okay. Tertib dengan ketam adalah commensalisme. Okay. This one adalah commensalisme. Okay. Boleh? Alright, so jadi kita dah settle untuk soalan yang keempat. Soalan yang keempat ni kan, yang mutualisme, parasitisme, semua ni kan. Ada ayam gepuk dalam ni. Ya Allah, saya teringin pula ayam gepuk. Tapi semenjak saya dah boleh buat ayam gepuk and sambal saya sendiri, saya dah tak tengok dah. Saya dah tak makan ayam gepuk guys. Okay, sekejap. Ini adalah daripada bab 4, which is interaksi antara hidupan. Okay? So, siapa yang rasa macam dia tak okay bab mutualisme, parasitisme dengan commensalisme, dia boleh pergi balik dekat bab 4, study balik. Okay? Alright, so jom kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 5. Now, antara berikut yang manakah bukan faktor persaingan antara tumbuhan? Habis pukul berapa? Sekarang, kita belum 3... Okay, saya tak sure lah pukul apa, tapi... No worry. Don't worry about it. Kita tengok. Okay. Nombor 5. Antara berikut yang manakah bukan faktor persaingan antara tumbuhan? Dia kata bukan.
Okay, dalam bab 4 tu kan, tentang interaksi antara hidupan. Okay, saya nak beritahu kat you guys lah dalam topik ni kan. Topik interaksi antara hidupan ni. Okay, dia bukannya cakap pasal haiwan je tau. Dia ada cakap pasal tumbuhan juga. Okay, so jadi sekarang ni jom kita tengok tumbuhan pula. Dia kata apa? Okay, antara berikut yang mereka bukan faktor persaingan tumbuhan. Kita ada cahaya matahari, kita ada ruang, kita ada pasangan, kita ada nutrien. So dekat sini jawapan dia adalah... Jawapan dia adalah apa guys? Jawapan dia adalah betul, pasangan. Tumbuhan, kita tengah cakap pasal tumbuhan kan. Tumbuhan tak gaduh untuk pasangan Okay, dia cuma bergaduh untuk 4 benda. Which is cahaya matahari, ruang, nutrien dengan apa satu lagi? Apa satu lagi guys? Kalau tumbuhan dia akan gaduh untuk cahaya matahari, dia akan bersaing untuk ruang, dia akan bersaing untuk nutrien. Satu lagi adalah, yes, betul Minty, which is air. Okay, yang keempat adalah air. Itu je. Okay, alright. So, jom kita pergi kepada soalan seterusnya nak. Jom kita pergi pada soalan seterusnya. Kalau ada soalan boleh tanya dekat chat. Okay, dia kata Raja menunjukkan pokok pakma menumpang di dahan pokok perumah. Okay, alright. Dia bagi kita satu gambar ni. Okay, mana pokok pakma? Pokok pakma tu pokok Rafflesia yang warna merah tu lah, yang big one tu. Okay, so, usually dia ada dekat kaki gunung Kinabalu. Saya pernah pergi gunung Kinabalu tau, tapi saya tak naik lah. So saya pernah jumpa pokok ni depan-depan. And bau dia tak sedap sangat. Okay, alright. So next, jom kita tengok kat sini Minty dia kata apa. Dia kata okay, sekejap. Saya nak tanya awak. Dia kata pokok pakma dengan pokok perumah. Pokok perumah tu yang mana Boleh tak bagi tahu saya pokok perumah tu yang mana Pokok perumah tu yang mana? Cuba bagi tahu saya. Pokok perumah tu yang mana? Saya jumpa, okey, ini adalah pokok pakma, Rafflesia. Mana pokok pakma? Mana pokok perumah? Yes, pokok perumah tu yang belakang ni. Ni. Baby, saya tunjukkan kawan ni pokok perumah. Yang kat belakang ni, yang dia tumpang tu, tu pokok perumah. Boleh? Dia tumpang. So, itulah maksud perumah. Perumah tu maksudnya orang yang, contohnya kalau awak buat open house, awak adalah orang rumah tu kan, orang yang datang dekat rumah awak tu, yang melawat awak. Awak adalah perumah, awak adalah host. Faham Okay, so sekarang ni, antara berikut yang manakah menerangkan interaksi antara pokok pakma dan pokok perumah? Susahlah tajuk ni, tak susah, senang je. Kalau haiwan ada 3 interaksi. Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Saya nak tanya semua orang. Kalau ini adalah haiwan punya tau. This one adalah haiwan. Saya tulis siap-siap Ini adalah untuk haiwan. Okay, this one haiwan. Apa beza interaksi antara haiwan dengan tumbuhan guys? Apa beza dia? Kalau haiwan ada 3 jenis interaksi, kalau tumbuhan ada berapa Kalau tumbuhan ada berapa? Ada 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, ada berapa? Kalau tumbuhan. Kalau tumbuhan ada, yes, tumbuhan ada 2 je. Tapi apa yang dia tak ada tumbuhan? Yang penting tumbuhan ada parasitisme. Satu lagi adalah apa? Mutualisme ke komensalisme? Mutualisme ke komensalisme guys? Cuba beritahu saya. Oi. Ada orang kata mutualisme, ada orang kata komensalisme. Macam mana ni? Mana satu sebenarnya? Mutualisme ataupun komensalisme? Jawapan dia, Asyik ya ke Asyik mutualisme? Ya ke mutualisme dekat situ? Cuba ingat balik. Saya nak semua orang ingat balik. Sebenarnya mutualisme ataupun komensalisme? Okay, still. Okay, cuba buka buku teks awak sekejap. Kalau ada buku teks awak dekat depan awak. Jawapan dia adalah kalau tumbuhan ada 2 je. Which is dia just ada komensalisme dengan parasitisme. Okay, dia ada K dengan P je kalau tumbuhan. Okay, komensalisme. So now, jom kita tengok balik soalan ni. Okay, antara berikut yang manakah menerangkan interaksi antara pokok pakma dan pokok perumah? Okay, yang pertama, pokok pakma akan kekurangan nutrien. Betul ke salah? Sebelum tu saya nak tanya. Dia adalah, dua hidupan ni kan, dia adalah komensalisme ke dia adalah parasitisme? Komensalisme ke parasitisme? Beritahu saya. Komensalisme ataupun parasitisme?
Jawapan dia adalah parasitisma. Okay, dia adalah parasitisma, guys. Okay, kenapa parasitisma? Cerita dia macam ni. Okay, pokok Pak Ma ni kurang asam sikit. Okay, bila dia duduk, dia tumpang atas pokok perumah, any pokok perumah, dia akan sedut nutrien, okay, daripada pokok perumah tu. Okay, kalau awak nak tahu, okay, tumbuhan kan, dia boleh buat satu proses tau. Tumbuhan boleh buat satu proses untuk buat makanan dia sendiri. Awak ingat lagi tak apa nama proses tu? Awak ingat lagi tak nama proses tu, guys? Tumbuhan boleh buat makanan. Photosynthesis. Thank you so much, Minty. Thank you so much, Aero. Thank you so much, Aqua. Thank you so much, everyone yang tulis photosynthesis. Yes. Tapi kalau awak nak tahu, pokok Pak Ma, pokok Rafflesia ni, dia tak boleh buat fotosintesis sebab dia tak ada klorofil. So, bila dia tak ada klorofil, macam mana dia boleh buat makanan dia sendiri? Tak boleh. So, cara dia adalah first, dia akan perangkap haiwan dekat tengah tu. Okay, sebab tu bau dia busuk. Second adalah dia serap. Dia adalah parasite. Dia akan serap nutrien daripada pokok perumah. Faham? Okay, dia tak ada klorofil. Dia tak ada pigmen hijau. So, dia kena cari cara lain untuk dapatkan makanan. Untuk buat makanan tu. Okay. Alright. So, now, okay, jom kita tengok. Kita dah tahu dah kalau awak nampak yang ini ni adalah parasitisma. Teacher, pokok Pak Ma ni besar ke? Betul, dia besar. Okay, setakat ni semua orang boleh follow saya tak? Jelas tak, guys? You guys boleh follow? You guys okay? Boleh Boleh. Alhamdulillah, terbaik. So, jom kita tengok. Sama-sama kita jawab. Antara berikut yang manakah menerangkan interaksi antara pokok Pak Ma dan pokok perumah? So, A. Pokok Pak Ma akan kekurangan nutrien. Betul ke salah? Betul ke salah? Betul ke pokok Pak Ma yang akan kekurangan nutrien? Salah. Dia kan yang sedut. Nutrien daripada pokok perumah. So, salah lah tu. Betul tak? Kan? Okey, kedua, sebahagian dahan pokok Pak Ma akan mati. Betul ke salah? Salah juga. Kenapa pula dia yang mati? Dia yang sedut orang, betul tak? Dia yang sedut pokok perumah. Okey, so salah B tu. Okey, next kita pergi kepada C. Pokok Pak Ma menyerap air dan nutrien daripada pokok perumah. Betul ke salah? Pokok Pak Ma serap air, serap nutrien daripada pokok perumah. Macam betul lah. Dia kan parasite. Okay, D. Pokok perumah tidak akan terjejas. Salah. Dia terjejas, guys. Okay, dia kan adalah parasite. This one adalah parasite. Ini parasite ni. Duduk kat rumah orang, lepas tu dia pergi makan makanan orang, pergi minum makanan orang, pergi ambil nutrien dia. Macam kenal lah macam siapa Macam ada someone ni lah yang tengah buat kawan-kawan kita ni dekat P tu. Okay. So now kita pergi dekat soalan ni. So jawapan dia adalah cicak. Okay. Boleh? Alright, so jawapan dia adalah cicak. So there you go. Kita dah settle untuk soalan yang ke-6. So bolehkah kita pergi kepada yang ke-7 pula, guys? Cool semua orang? Semua orang cool? Alright. By the way, like saya tu bagilah 10k, guys. Okay. Awak dah 30 minit belajar dengan saya. Saya rasa kan the reason, okay, kita kan, saya tahu awak semua tengah fokus belajar, betul tak? Tak sempat nak tekan. Saya faham je. Cumanya kan, kalau saya punya goal, saya bukan nak like sangat pun. Okay, the reason why saya minta like and share tu adalah supaya boleh masuk dekat feed kawan-kawan awak. Sebab kita tak tahu siapa yang boleh dapat manfaat. Kita tak tahu siapa punya hidup yang boleh berubah bila dia... I'm not saying that benda macam ni, I'm not saying that saya ni bagus. Cumanya kita nak sebarkan kebaikan. Okay? Boleh? Alright. So now kita pergi kepada soalan nombor 7 pula. Boleh? You guys okay? Boleh kita pergi pada soalan nombor 7? You guys masih bersemangat lagi tak ni? Boleh? Soalan petang ni banyak soalan ni lah. Soalan petang ni banyak soalan interaksi antara kehidupan. So, jom kita pergi pada soalan nombor 7. Dia kata, maklumat di bawah menerangkan sejenis interaksi. Okay, pertama dia kata pokok orkid dapat nutrien, sokongan dan cahaya matahari daripada persekitaran. So, awak tengok soalan ni kan. Okay, kita ada kehidupan pertama, pokok orkid. Okay, lepas tu dia kata pokok perumah tak dapat manfaat atau bahaya. So, kita ada pokok perumah. Okay, so soalan dia, apakah jenis interaksi yang diterangkan? Saya nak tanya semua orang, pokok orkid dengan perumah ni, apa dia punya? Dia adalah win-win, dia win-meh ataupun win-lose? Ataupun win-lose? Which one, guys? Which one? Dia adalah win-win,
win meh ataupun win lose? Which one? Okay, pandailah semua orang ni. Saya ajar sikit je, you guys dah faham dah. Bagus. Okay, awak nampak tak? Dia dapat nutrient and everything. Yang bawah ni kan dia tak dapat apa-apa. Tapi pada masa sama dia tak dapat bahaya juga. So, you boleh nampak this one adalah win meh. Dia macam satu dapat win, satu lagi macam meh. Tak dapat apa-apa. Okay, bahaya tak dapat. Manfaat pun tak dapat. So, dia macam meh. Okay, so sekarang ni mana satu win meh? Parasitisma, komensalisma, mutualisma ataupun persaingan intraspesies? Which one? Which one guys? Okay, kalau parasitisma adalah win lose. Kalau komensalisma adalah win meh. Kalau mutualisma adalah win win. Kalau persaingan intraspesies tak ada kena mengena. So jawapan dia dekat sini adalah bola. There you go. So ingat guys, kalau kita cakap pasal tumbuhan ni kan, okay, ada dua je. Kalau haiwan ada tiga, mutualisma, komensalisma, parasitisma. Kalau tumbuhan cuma ada common dengan parasitism saja. Okay, so settle Okay, 30 minit dah buat banyak soalan dah ni. InsyaAllah nanti kalau masuk exam awak dah boleh buat dah. Okay, alright. Teacher dah 10K. Thank you so much everyone. Hopefully masuk dekat FYP siapa-siapa yang memerlukan. Okay, alright. Thank you so much. So now, kita nak pergi kepada soalan seterusnya. Tapi saya nak skip lah soalan ni. Saya nak pergi kepada soalan. Dah habis dah. Korang, nak tak kita buat bahagian C pula? Jom. Kita buat bahagian C, jom nak tak? Sebab bahagian C ni adalah soalan yang soalan exam tu, soalan eksperimen. Yang ada soalan pun boleh ubah lah, ada soalan hipotesis lah kan. Korang nak tak? Tu kan ada topik-topik yang korang tak okay kan? Betul? Let's go. Okay, Adam. Okay, nak ke? Kalau ramai kata nak, baru kita sambung. Okay. Teacher, saya baru masuk dah habis. Belum lagi, Syuhada. Okay, kita baru je nak start bahagian sini. Habis bahagian sini baru kita habis. Okay. Alright. Nak sangat? Ui, semua orang nak. Kita live sampai pukul apa? Sampai habis bahagian sini. Lepas tu saya stop. So, malam ni saya ada kelas dengan MC+. Saya ada kelas maths malam ni dengan darjah 5 dan darjah 6. Okay. Alright. Sekejap. Bagi saya minum sekejap. So, you guys. Jom kita start. Jom. Okay, nak? Okay, jom. Kita buat sama-sama. Okay. Okay, teacher, Ahad ni saya exam. Ahad sekolah? Oh, awak bahagian utara Ya. Yeah. Okay, jom kita tengok kat sini. Dia kata tulis jawapan dalam ruang yang disediakan. Teacher, jam berapa malam ni? Malam ni saya tak ada live sebab saya ada kelas. Saya ada kelas dengan student-student MC+. Dengan student Plashen. Okay. Alright, so jom kita pergi pada soalan bahagian sini. Okay, bahagian sini markah dia banyak. Tapi ramai orang takut nak jawab sebab dia rasa macam saya tak pandai lah nak buat ayat. Saya tak faham lah apa pun boleh ubah hipotesis tu nak buat macam mana. It's okay. Don't worry about it. Jom kita ulang kaji. Okay. Alright. So, jom kita kelas MC Plus jam berapa? Kelas MC Plus jam, kalau untuk darjah 6 daripada pukul 8 sampai pukul 9 malam, darjah 5 pukul 9 sampai 10. Okay? Siapa-siapa yang nak try trial, bolehlah download apps MC Plus. Lepas tu boleh daftar. Okay, untuk free trial. Okay, 45 hari lagi ke SPM. Saya rasa yelah Jas. Betul ke? Saya Google je. Berapa hari lagi SPM. Dia bagi saya 45, saya letaklah 45. Kalau salah, betulkan saya. Okay. Okay, so jadi jom. Okay, kita pergi kepada soalan ni. Okay, tulis jawapan dalam ruang yang disediakan. Okay, pertama sekali dia kata, Rajah, kalau saya belakang sikit macam ni, you guys boleh dengar suara saya tak? You guys boleh dengar suara saya tak? Kalau jelas tak suara saya kalau saya baring ke belakang macam ni? Boleh Okay. Okay, dia kata apa tu? Tulis jawapan dalam ruang yang disediakan. Dia kata Rajah menunjukkan sebuah eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji faktor persaingan antara tumbuhan. So dekat sini, dia, alamak. Dia bagi kat kita this one adalah A, pasu A. This one adalah pasu B. Boleh? Okay. So jom kita tengok sama-sama. Jom kat sini guys. Okay, kita nampak. Okay, pasu A. Kita ada pasu B. Dia letak apa tu? Apa warna hijau tu guys? Cuba beritahu saya. Warna hijau tu adalah apa? Hijau tu apa Hijau tu apa guys? Awak rasa hijau tu apa? Biji benih. Yes. Seedlings ataupun biji benih. Betul. Okay. So kita ada biji benih. Kita ada biji benih. Okay. So awak perhatikan gambar tu. Boleh? Nampak macam fungi pula dah. Takkanlah. Kalau fikir logik. Takkanlah pasu tiba letak fungi pula. Okay. Alright. Guli. Bukan guli. Takkanlah nak letak guli. Nak tanam guli dekat dalam pasu pula. Okay. So now kita tengok dekat sini.
Dia kata apa tu? Lukiskan pemerhatian terhadap anak benih tersebut selepas seminggu. Okay, saya nak lukis. Awak maybe tak ada paper ni. Kalau awak ada buku kosong, awak boleh lukis sekali dengan saya. Tapi saya nak tanya awak. Awak rasa kan, apa akan jadi selepas seminggu Nah, awak rasa apa akan jadi selepas seminggu? What do you think? What do you think, Mesti yang banyak seedlings tu lambat grow. Oh, boleh jadi. Okay, bagi tahu saya awak rasa kan. Saya nak lukis ni kat bawah ni. Bagi tahu saya awak rasa lepas seminggu apa akan jadi. Akan hidup? Of course dua-dua akan hidup. Dia besar. Besar yang mana yang besar? A ke B? Ada anak pokok, betul. Tapi dua-dua akan ada anak pokok. Macam pot A lebih tinggi orang kata. Okay, Asyik kata pot A akan jadi lagi tinggi dan sihat. Tapi pot B akan pendek. Ketinggian pokok. Pokok mana yang akan tinggi tu? Sekejap saya nak baca jawapan A lagi besar kot. Okay, saya nak tanya semua orang. Awak rasa selepas seminggu siapa yang akan tumbuh lagi sihat? Siapa yang tumbuh lagi tinggi? A atau B? Cuba tuliskan dekat chat. A ataupun B? A ataupun B? Silakan. A ataupun B? Which one? A tumbuh lagi sihat? B tumbuh? Okay, jawapan dia dekat sini. Kita drum roll sikit. Jawapan dia adalah pot A akan lagi tinggi. Kenapa? Sekejap lagi kita explain. So now kita lukis sekejap. Perlu ke kita lukis? Kita lukis sekejap So saya nak lukis sekejap. Okay, kalau dalam exam awak tak perlulah sampai keluarkan apa itu panggil? Tak perlulah sampai keluarkan pencil and everything. Lukis je. So, saya akan lukis macam ni. Okay, macam ni. Sebelah sini saya akan lukis benda yang sama. So, kita akan letak macam ni. Okay, and then I'm gonna lukis. Ada berapa kat sini? Ada 3 biji kan? So, kita akan lukis 3. So, kita letak coklat. So, kita akan lukis 1. Okay, kita ada 2. Okay, and then kita ada 3. Okay. Alright. Teacher kena lukis ke? Dah soalan suruh lukis? Lukis pemerhatian. So, kita lukis lah. Okay. So, now saya letak macam ni. Tak macam ni. Boleh lah. Okay. Alright. Next. Terusnya yang ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. So, jadi kita lukis 5 lah. 1, 2, 3, 4. Tak cukup ruang pula. Okay, sekejap 5. Boleh lah. Okay. And then kita letak. Kenapa warna hijau? Teacher pandai lukis. Boleh ajar seni. Thank you. Sekejap. Kita guna colour ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, there you go. Saya letak sini 1. 1, 2, 3, 4, 5. There you go. Okay. Cantik. Thank you guys. Korang ni sweet lah. Okay. Alright. So, jadi dah settle ke belum? Okay, saya dah tunjukkan dah lepas seminggu. Satu tu lagi tinggi, satu pendek. Dah settle atau belum? Jomlah tambun ni. Jomlah. Asri. Asri, saya nak pergi Penang. Asri. Okay, Asri. So, boleh tak saya nak join Penang, Asri? Asri, saya nak tanya ni. Boleh tak saya nak join Penang? Boleh tak? Saya nak pergi Penang tu. Okay, Penang Jam. Ya ke? Penang Jam Okay, kita fokus balik. Tiba saya hilang fokus Asri ni. Okay, buat saya excited pula. Okay, saya nak tanya, dah settle ataupun belum? Bagi tahu saya guys, dah settle ataupun belum? Belum. Kenapa belum? Kita ada Ustazah. Rindunya dengan Ustazah. Guys, Jay-Z wages tu Ustazah saya guys. Cuba cakap hi dekat Ustazah saya. Yes, betul Minty. Kita belum labelkan lagi. Guys, janganlah lupa label. So, kita letak sini A, sini letak B. Boleh? Okay? Alright. Kalau awak tak label, macam mana awak nak tahu mana satu A, mana satu B? Macam mana cikgu awak nak tahu mana satu A, mana satu B? Okay, so kena label. Okay, samalah macam awak. Okay, awak ada nama kan? Kalau awak tak ada nama, macam mana cikgu awak nak tahu mana satu? Okay, so jadi jangan lupa label. Okay, so jadi kita dah settle untuk soalan yang pertama. So dekat sini usually you akan dapat 2 markah lah. Okay, so semua orang okay? Boleh? Alright, saya suka kalau ada keluar lukis-lukis ni. Okay, alright, so jom kita pergi kepada soalan B. Berdasarkan eksperimen di atas, nyatakan pemboleh ubah dan cara mengawalnya. Sayangnya kalau dah lukis cantik-cantik tapi salah sebab tak label. Betul.
Okay, sebab dia macam cikgu boleh tanya balik. Mana satu yang yang tu siapa? Yang ni siapa? Okay, so kena label. Okay, betul, sayang. Okay, so saya nak beritahu dekat awak. Beritahu pula, saya nak tanya awak. Siapa dekat dalam ni ada masalah yang besar gila ataupun tak okay dengan topik pemboleh ubah? Cuba mengaku jap dekat chat. Okay, you guys jangan risau. Kelas saya adalah safe space untuk you guys cakap tak tahu, tak pandai, tak ingat. Okay, kalau awak mengaku, kalau awak jujur dengan saya, lagi senang saya nak tolong awak. Okay, alright. Oh, dah ada orang bagi jawapan. Oh, ramai yang tak tahu. Mari saya beritahu kat awak. Okay, sekarang ni saya takkan ajar awak macam terlalu buku sangat tau. Kita nak sembang je guys. Sekarang ni awak tahu tak, kalau awak nak buat eksperimen ataupun awak nak selesaikan masalah kan, okay, mesti awak ada aim, betul tak? Awak ada tujuan. Contohnya, awak nak tahu, awak ada satu masalah, awak nak tahu. Contohnya awak nak masak, saya tunjuk kat sini Okay, so saya lukis kat sini, saya lukis pot. Okay, so saya ada 2 pot kat sini. Okay, saya suka lukis pot. Saya ada satu pot lah kat sini. Saya nak masak, bagi saya satu dish guys. Saya nak masak tom yum. Contohnya saya nak masak tom yum. Okay, saya nak masak tom yum. Kenapa tom yum saya warna hijau ni? Tom yum yang warna hijau tu guys. Okay, saya nak masak tom yum. Oh, ramai orang tulis tom yum Okay, saya nak masak tom yum. Saya terfikir macam mana nak bagi dia pedas Berapa banyak cili yang boleh jadikan dia pedas So guys, saya nak tanya awak. Kalau awak lah kan yang masak ni. Okay, kalau nak bagi tom yum tu lagi pedas, awak kena buat apa? Bukan matcha. Ni bukan matcha, Hector. Kita kena buat apa? Apa 10 biji tu? Awak akan tambah cili, betul tak kan? So, apa awak akan buat adalah awak keluarkan cili. So, jom kita, mana warna merah saya? So, awak akan keluarkan cili. Okay, awak keluarkan cili. So, awak pun ambil cili awak masukkan dekat dalam ni, betul tak? Kan? Lepas tu awak pun rasa, tak pedas lagi ni. Lepas tu apa awak buat? Awak tukar lagi bilangan cili, awak masukkan lagi cili, betul? Okay, lepas tu awak rasa balik. Okay, tak cukup lagi ni, awak tambah lagi. So, dekat sini, first masalah awak adalah awak nak tahu berapa banyak cili yang diperlukan untuk bagi dia pedas, betul tak? Kan? So, apa awak buat adalah, cara awak nak selesaikan masalah tu, awak kena buat eksperimen. Awak tukar-tukar bilangan cili. Mula-mula letak 2, lepas tu tambah 4, lepas tu tambah 3. Betul tak? Kan? Okay. Boleh tak kalau saya goal saya, masalah saya adalah nak tahu berapa banyak cili. Betul tak? Boleh tak tiba-tiba saya letak garam kat dalam? Saya macam, tambah sikit garam lah, tambah sikit gula lah. Boleh tak guys? Tak boleh kan? So jadi sekarang ni apa yang kita tengah cakap sebenarnya ni? Okay, kalau kita nak buat eksperimen, ada 3 benda yang awak kena tentukan sebelum nak start. Pertama sekali awak kena tentukan apa awak nak ubah. Apa awak nak tukar. Kedua, awak kena tentukan sebelum nak buat eksperimen, apa yang awak nak apa yang awak nak perhatikan. Okay, apa yang awak nak tengok dalam eksperimen awak. Ketiga, apa benda yang awak kena kekalkan? Okay, apa benda yang awak kena kekalkan supaya awak punya eksperimen tu tak ke laut? Okay, so inilah pemboleh ubah. Something yang kita ubah, something yang kita perhatikan, something yang kita kekalkan. Okay, cuba kalau saya tak kekalkan saya punya pemboleh ubah. Contohnya semua benda saya nak letak, semua benda saya nak tukar. So eksperimen saya akan jadi ke laut. Apa jadi kalau saya tak tahu saya nak tengok apa? Eksperimen tu pun akan jadi ke laut. Macam kau nak tengok apa sebenarnya ni? Oh, kau punya goal adalah nak tengok berapa banyak cili untuk jadi pedas. So, faham everyone? Okay. So, kalau ubah, okay, you boleh salin benda ni Okay, something yang kita ubah adalah dalam eksperimen kita panggil dia sebagai PM ataupun pemboleh ubah dimanipulasi. Okay, or in English kita panggil dia sebagai RV. Okay, responding variable. Okay, kalau perhatikan, something yang kita perhatikan tu kita panggil dia sebagai apa? Kita panggil dia sebagai MV. Okay, tak nak, dalam bahasa Melayu adalah PB ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai apa? Responding. Saya tersalah lah kat atas ni.
PM adalah MV. Pemboleh ubah dimanipulasi. Dalam bahasa Inggeris dia manipulated variable. Sorry, saya tersilap dekat sini. Okay. Kalau perhatikan adalah PB ataupun RV, responding variable. Boleh. PB tu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Kalau kekalkan adalah PDM, pemboleh ubah dimanipulasi ataupun CV, constant variable. Okay, so semua orang okay? Boleh faham okay. Awak jelas tak contoh tom yum ni guys? Okay, boleh, you guys okay? You guys boleh follow? Kalau boleh follow, boleh tak saya dapatkan feedback dekat chat? Okay, dimalarkan ni yang kita kekalkan. Dimalarkan ni something yang kita kekalkan, yang kita tak ubah. So ada eksperimen kita jadi adil. So faham okay semua orang? Kalau ada yang tak faham, beritahu saya. Ya, saya tersalah cakap dekat sini tadi. Patutnya pemboleh ubah dimalarkan adalah MV, pemboleh ubah bergerak balas adalah RV, responding variable. Okay, so now jom kita tengok kita punya eksperimen ni. Okay, saya tak nak pergi dekat bawah ni. Saya tak nak dah pergi ni. Saya tak nak serabutkan kepala awak. Saya nak terus tanya awak dekat sini, boleh? So are you guys ready? So you guys dah ready dah? Saya nak tanya pasal eksperimen ni. You guys dah ready dah? Dah ready Okay, dah ready? Cuba tulis R dekat chat. Ready? So semua orang ready? Okay, jom. Saya nak tanya dalam eksperimen ni apa dia punya PM ataupun MV? Apa pun boleh ubah dimanipulasi dia? Apa benda yang kita ubah guys? Tolong saya sekejap. Apa benda yang diubah? Bilangan biji benih, betul. Yang kita tukar dalam eksperimen ni adalah bilangan biji benih. Okay, bilangan biji benih. Good job guys. Okay, kita tukar bilangan biji benih untuk tengok something. Apa akan jadi. Okay, alright. Next adalah kita punya PB, bergerak balas ataupun dalam bahasa Inggeris adalah responding variable. So, pemboleh ubah bergerak balas adalah something yang kita perhatikan. Something yang kita nak tengok. Guys, ingat but these two kan, dia berkait tau. Bila awak ubah something, awak akan nampak something something berlaku. So sekarang ni bila kita tukar bilangan biji benih, awak rasa awak akan nampak apa? Pokok tu, kenapa dengan pokok tu? Saya nak beritahu kat awak PB ni adalah something yang awak boleh ukur. Something yang awak boleh, something yang awak boleh ukur, boleh measure. So jadi beritahu saya, apa dia? Yes, ketinggian anak pokok boleh, tumbesaran anak pokok boleh, bilangan daun pokok pun boleh. Okay, so betul tak? Bila awak tukar bilangan biji benih, okay, awak akan nampak yang dia punya ketinggian berbeza, dia punya bilangan daun dia pun berbeza, betul tak? Kan? So ingat, PB ni adalah something yang awak nampak bila awak tukar something. Tukar something akan nampak something. Macam tu. Itulah PM dengan PB. So guys, soalan yang saya bagi dekat awak ni, dia macam ni, dia bebas sikit tau. Usually kalau soalan exam dekat sekolah, dia dah bagi awak spesifik apa yang awak tengok. Tapi yang ni kat sini, dia bebas sikit. Okay. So right now, jawapan untuk PB awak adalah apa? Adalah ketinggian anak pokok. Okay. Ketinggian anak Allah Akbar, pokok. Dan there you go. Ketinggian anak pokok boleh, bilangan daun pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Macam hasil ke? Betul. PB tu adalah hasil. Hasil ataupun result. Apa yang kita nampak. Boleh. Okay. Nak tulis penuh selepas seminggu pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So kita dah settle PM dengan PB. Guys, macam mana pula dengan kita punya PDM? Malar kita. Dimalarkan ataupun something yang kita tak tukar. Guys, cuba fikir sekejap. Dalam eksperimen ni, apa satu benda yang kita tak boleh tukar? Kalau kita tukar, eksperimen kita jadi tak adil. Eksperimen kita jadi ke laut. Apa dia? Okay, ada orang kata pasu. Okay, ada orang kata jenis tanah. Sebenarnya, jawapan dia ada dekat dalam gambar tu. Apa dia? Dah bagi dah tengah-tengah. Ada orang kata air. Jawapan awak betul, tapi awak tak tepat. Apa tentang air tu? Jenis air ke? Apa ke? Awak kena bagi spesifik. Saya nak train awak untuk SPM ni. Walaupun ni adalah sekolah dah punya. Awak kena bagi spesifik. Apa tentang air tu? Yes, bilangan air. Tapi kita tak sebut bilangan air. Kita sebut isi padu air. Guys, saya nak tanya, adil tak kalau this one, okay, this one saya bagi dia banyak air. Contohnya kat sini saya bagi 500 ml air setiap hari. Yang ni saya bagi 50 ml je setiap hari. Adil tak? Tak adil kan?
Apa maksud tak adil dekat sini? Awak bayangkan eksperimen awak adalah untuk tahu apa kaitan biji benih dengan ketinggian anak pokok. Tapi pada masa yang sama awak tukar air dia. So jadi habis eksperimen tu awak akan jadi confused. Jap. Dia tinggi sebab air dia banyak ke tinggi sebab biji benih dia tak banyak? So awak akan macam eksperimen awak jadi tak adil, jadi tak valid, jadi macam pelik. So jadi you guys kena, apa-apa pun eksperimen yang awak buat, awak kena pastikan sebelum nak buat eksperimen tu, kena pastikan apa awak nak tukar, apa awak nak tengok, apa awak nak kekalkan. Okay, itu eksperimen. Dan ada orang so cakap kat saya, teacher nanti saya dah besar saya tak nak belajar sains. Saya dah besar nanti saya tak masuk bidang sains. Guys, bila awak masuklah apa-apa bidang pun, mesti ada pun boleh ubah punya ni. Sebab kita dalam dunia kita akan selesaikan masalah. Bila nak selesaikan masalah, kena buat eksperimen. So, tak kisahlah awak dalam bidang ekonomi ke, bidang apa ke, fashion ke apa, semuanya kena tahu buat eksperimen. Boleh ubah and everything. Okay? Alright, so jadi settle lah untuk kita punya PM, PB dan PDM kita. Okay? Alright. 1K lagi nak 20K guys. Come on. Kita ada lagi 3 minit sebelum kita dah habis kelas. So jadi I think that's all untuk kelas hari ni. Okay guys, tolong saya dapatkan lagi 1K untuk jadi 20K. Okay guys, saya sangat proud dengan you guys. Thank you so much sebab petang-petang pun join kelas. Okay. Lepas ni saya nak pergi berlari sekejap. Saya nak pergi exercise sekejap. Okay, thank you so much sebab join. Saya harap ada something yang awak dapat. Okay, tak kisahlah you join sekejap ke, lama ke. Okay, saya sangat bangga dengan awak. Sebab awak ambil inisiatif untuk join, duduk, belajar. Okay, awak tahu awak ada masalah, awak join, awak duduk belajar. So, jadi, good job guys. Okay, so kita jumpa lagi akan datang. So, kalau sesiapa yang takut terlepas apa-apa live, boleh tekan butang follow. Okay, and on notification. Okay. Alright, so I think that's all for today. Thank you so much everyone. Assalamualaikum. Bye. Take care everyone. Bye. Jumpa lagi. Bye-bye. Thank you everyone. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Kita lagi 3 minit. Kita lagi 2 minit lah. Saya nak cukupkan 1 jam sebenarnya. Yang dari tadi kan yang join ni, korang dah jahanam ke? Korang dah jahanam Boleh saya tahu ke? You guys dah jahanam ke? Ke dalam ni random? Dalam ni? Kalau cikgu saya tak faham, alhamdulillah. Cubalah cari cara. Okay. Alright. Semua dah jahanam. I see. Sekejap. Kita sembang sekejap. Ramai. Saya degree kak. Rindu. Ya ke? I see. Okay. Menarik. Okay, ada orang Pening ke dekat dalam ni? Guys, saya just, kalau ada student SPM kat dalam ni, ataupun you guys ada kawan-kawan atau abang kakak yang nak SPM, okay, saya nak beritahu ke awak, kurang daripada sebulan lagi nak SPM. Kalau ada rasa sesiapa yang ada rasa macam tak sempat ke, ada sesiapa yang rasa macam tak tahu nak buat apa, dekat MC Plus kita tengah buat satu seminar kejar, okay, which is kita akan tunjukkan macam nak jawab soalan exam untuk SPM, okay. Alright. So, ni tingkatan berapa ni dah jahanam punya and kita nak habis dah. Kita ada 1 minit lagi. Saya nak cukupkan 1 jam. Okay. Minggu depan saya UASA. Okay. Good luck untuk siapa-siapa yang UASA. Saya takut saya dah mat, saya tak power. Bagus awak sedar. Tapi, bila dah sedar tu, kita kena buat something. Okay. Okay. Akak selalu live buat bila je. Saya tak tentu. Sebab jadual saya tak tentu. Good luck Ashir. Okay. So, boleh follow live ni. Okay. And korang lepas exam tak semestinya korang dah habis belajar tau. You guys kena still belajar juga. Okay. I hope everyone passes the exam this year. Good luck. Yeah, thank you so much YY. Okay, Minty, awak cakap awak tak pandai. Tapi tadi kan sepanjang kelas tadi awak lah paling banyak jawab soalan saya. Awak pandai je sebenarnya. Okay. So, kita ada lagi 20 saat. Anything you want to ask before kita end class? You guys okay? Okay. Alright. See you tonight. See you tonight dia. Okay, jangan lupa masuk kelas. Siapa-siapa dalam ni ada Plashin saya darjah 6, darjah 5. Malam ni kita ada kelas maths. Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Take care. Jumpa lagi.